Morning man. Subscriber guys. Assalamualaikum. Ni kita punya projek apa SS1 nak ke convert ke SS2. Ini proses string lah. Kalau kita tengok dekat sini, tayar dia ada lari sikit lah, tak banyak pun kan. Jadi jong ni pun ada sikit lari. Nanti kita akan convert lah. Body ni dah pernah convert, cuma dia punya bracket tak cantik lah kan. Ada pula pakai bracket ni. Ni model-model lama lah. Nanti kita akan tukar bracket ni. Dia punya body pun ada jatuh lah kawasan ni. Kita string dulu. Lepas string baru kita boleh convert. Kalau dia jatuh dekat sini baru dia straight sampai sini. Alright. Tunggu video selepas kita dah string, nanti kita tengok. Okay, Alhamdulillah. Ni selepas kita string Selepas kita string, Alhamdulillah dia punya tayar pun dah okey. Dah nampak tengah. Kita saja beli baru dah sebab motor pun baru barang. Dah duduk tengah. Body pun dah duduk tengah. Body kita buat. Kalau kita buat. Ni timbang air pun dah okey. Timbang air pun dah okey. Alhamdulillah. Pun dah straight sampai sini. Next kita sambung untuk convert body ni menjadi body SS2. Yang ni pun kita akan potong. Ni ekor dia nanti kita convert. Tunggu next part 2. Siap.